Dah habis makan? Nanti dulu, jangan buang lagi. Sebab dalam video hari ni kita nak buat eksperimen lagi. Kita nak tembak bekas polistrin yang lembut ni menggunakan water gel yang lembut. Kita nak tengok kalau lembut belaga dengan lembut, impact dia macam mana. Okey, kita reload dah. Macam biasa, akan ditembak menggunakan F4 Superior. Kali ni kita main mode semi ya. Sebab benda lembut, kita try semi. Jom, jarak tembakan macam biasa 5 meter. Mana dia? Jangan lari. Bawa kuih. Jap. Sebelum kita mulakan, tengok ni dulu. Jangan cakap aku main airsoft. Yang ni bukan BB. Tengok ni, yang ni water gel. Kalau picit, dia pecah. Tarik charger handle. Jom. 3, 2, 1. Gila weh. Tengok ni. Impact dia jangan main-main tau. Mula-mula kita pakai semi. Lepas tu aku tengok lambat habis pakai auto lah. Halo weh. Bersepah weh. Tengok ni. Sini semua hancur habis.